Apa khabar Kisi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Hajar Saudah, ingin berkongsi pengalaman peristiwa. Dan perkara ini berlaku apabila saya dengan suami katanya di sini menghadiri satu majlis persandingan di salah sebuah tempat di Singapura, Kisi. Tempat ni bukan di kolong blok. Saya tak nak sebutkan nama tempatnya lah, takut-takut nanti tuan empunya majlis terdengar ke, dan dia rasa tempat tu tempat dia, saya pula nanti kena. Tapi saya nak kongsi dengan suami sedang duduk. Apa yang berlaku apabila saya dengan suami sedang duduk, saya nampak pengantin ni sedang makan di meja pengantin lah, dengan juga katanya pengapit dua kiri dan kanan sedang duduk makan. Dan majlis tu, Kisi, walaupun tempat duduknya banyak, tapi tak ramai orang, Kisi. Seolah-olah majlis tu ruang yang diberikan hanya 50% saja yang penuh. Lagi 50% tu tak ada orang terus. Kesian, tengok waktu 2.30, dah peak hour, tapi tak ramai orang. Tak apalah. Si lelaki ni dengan si pengantin perempuan ni tengah makan. Sebenarnya suami saya ni kenal dengan bapa pengantin, merupakan teman kerja lama. Jadi orang jemput, kita datanglah. Jadi kata Hajar Saudah, sedang saya makan dengan suami, tiba-tiba bila dah nampak perempuan tu duduk, saya terperasan di atas tempat pelamin tu ternampak seorang lagi perempuan. Tapi wanita ni berpakaian baju kurung koyak-koyak, Kisi. Rambutnya tak urus. Dua tangannya diletakkan di atas riba, seolah-olah macam sedang bersanding lah. Jadi bila tampak perempuan ni, kenapa perempuan ni ke atas ni macam je? Jadi saya pun, mata saya asyik perhatikan tengok pelamin sampai kan terjejas nak makan. Bila saya asyik tengok pelamin, suami tanya, kenapa dengan awak ni? Dari tadi makan tak habis. Jadi saya toleh tengok suami, bang, abang tak nampak Nampak apa ke atas pelamin? Suami kata, nampak apa? Tak nampak apa-apa pun. Jadi memang sah benda yang saya nampak tu bukan manusia. Jadi Kisi, setelah makan, saya pun dah nak balik tu, saya salamlah bapa pengantin. Ya, katanya, suami saya salam bapa pengantin. Saya pun jumpa dengan mak pengantin, kami bersalaman. Dan kemudian saya pun pulanglah. Keluar daripada hall tempat persandingan tersebut, sempat saya toleh ke belakang. Apabila saya toleh ke belakang, terperanjat, Kisi, seorang mak andam sedang berjalan. Tangannya tu di belakang sedang berdiri, pegang pengantin punya gaun yang panjang tu, yang tersirit, diangkat gaun tu. Tangan sebelah kiri tu sedang pempin tangan seorang wanita yang tadi saya nampak duduk di atas pelamin. Bila saya nampak, takkan mak andam ni kenal dengan makhluk ni ataupun dia pelihara? Sampai ke saat ini, kata Hajar Saudah, sebenarnya saya tak tahu apa yang saya nampak, tapi apa yang saya nampak memang menakutkan. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar